Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah kita tertanya-tanya mengapa sesetengah remaja mudah terlibat dalam pergaduhan, geng, vandalisme ataupun tes sekolah? Baiklah, video ini akan menerangkan konsep delinkuensi remaja berdasarkan teori ketidakaturan sosial supaya kita lebih memahami punca sebenar masalah ini dan bukan sekadar menyalahkan remaja semata-mata. Apakah itu delinkuensi remaja? Delinkuensi remaja merujuk kepada pelaku menyimpang atau melanggar norma sosial dan undang-undang yang dilaksanakan oleh remaja berumur bawah 18 tahun. Contohnya termasuk merokok, pelibatan geng dan vandalisme. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada remaja tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat kita. Teori ketidakaturan sosial. Menurut teori ketidakaturan sosial yang diperkenalkan oleh Shaw dan McKay, delinkuensi remaja berlaku bukan kerana sikap individu semata-mata, tetapi disebabkan kegagalan persekitaran komuniti mengawal tingkah laku sosial. Teori ini menekankan bahawa kawasan yang mengalami kemiskinan, kepadatan penduduk tinggi dan hubungan kejiranan yang lemah cenderung melahirkan masalah sosial. Apabila komuniti gagal berfungsi dengan baik, remaja akan membesar tanpa bimbingan sosial yang jelas. Masalah delinkuensi remaja berdasarkan teori. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa masalah utama delinkuensi remaja. Antaranya ialah pelibatan dalam geng remaja di mana remaja mencari perlindungan dan identiti. Selain itu, konten sekolah dan keciciran pendidikan juga berlaku akibat kurang pemantauan dari keluarga dan komuniti. Tingkah laku agresif seperti vandalisme dan pergaduhan pula menjadi perkara biasa kerana tiada kawalan sosial yang kuat. Di Malaysia, masalah ini sering berlaku di kawasan perumahan kos rendah atau kawasan bandar yang padat. Remaja yang membesar dalam persekitaran tersebut lebih terdedah kepada pengaruh rakan sebaya yang negatif. Tanpa sokongan komuniti dan pengawasan orang dewasa, delinkuensi akan menjadi satu kitaran yang berulang. Kesimpulannya, pencegahan perlu melibatkan kerjasama daripada keluarga, sekolah dan komuniti. Akhir sekali, remaja adalah insan yang sepatutnya bukan menjadi beban maupun masalah, tetapi mereka adalah satu aset masa depan yang perlu dibimbing dan dilindungi. Thanks for watching. Please subscribe.